Untuk orang lain kadang-kadang tak apa, dia tu nak lebih molek lagi. Gitu. Lepas tu asal lagi sepada ni juga. Dalam ni dia sebut Nabi SAW pun ambil kain kurdi. Kain kurdi, yang ni ambijaniyah tu lah. Orang pun kata, wahai Rasulullah, hak khamisah tak di hak tu comel lagi, molek lagi. Hak Abu Jahan bagi tu molek lagi. Nabi SAW tak kisah, dia tidak penting hak molek ke tidak molek tu. Yang pentingnya bagi dia hak mana memenuhi hajat dia dan tidak mengganggu dia daripada ibadat, tidak mengurangi ibadat dia. Hak tu lah hak dia utama. Dia tak kira dari segi comel tu, orang lain kira lah hak tu, tapi bagi dia tidak penting. Babur rukhsati fi dzalik. Ini bab kebenaran untuk melihat, memandang dalam sembahyang. Dia mari dua bab. Hak mula-mula tu larang, yang kedua ni boleh tengok. Lepas tu Imam Abu Dawud mari riwayat daripada Sahal bin Al-Hanzaliyah, dia kata diiqamatkan untuk sembahyang. Maksud di sini sembahyang subuh. Nabi SAW pun mulalah sembahyang dengan berpaling ke Syiah. Dia paling. Jadi bukan sekadar tengok, tapi paling dari sini. Tengok ke lereng gunung. Abu Daud berkata Nabi SAW telah mengantarkan seorang sahabat berkuda untuk pergi berkawal di lereng gunung itu pada waktu malam. Jadi Nabi SAW duduk semaya tadi, dia berhati tengok. Jadi waktu mari dia ke tidak. Sebab dia pesan sesuatu lah, so mari royak apa-apa kepada dia. Jadi maknanya kalau perlu tak apa. Dalam sembahyang ni kalau perlu tak apa, kita tengok. Kalau saja-saja tu tak bolehnya. Tapi kalau perlu dibenarkanlah. Tapi tak usahlah jadi perlu tu timbul dalam sembahyang. Seboleh-bolehnya. Jangan kita pisah lah. Jangan kita pisah. Ini kalau dengan ada sebab tak apa. Lepas tu babun fil amal fis salah. Nampaknya panjangnya ni. Kita kena berhenti sekali lah. Kena berhenti sekali. Cuma adalah beberapa perkara lah yang boleh kita ambil lah sebagai kesimpulan daripada hadis tadi, iaitu ni Ibnu Battal menyebutkan hak Nabi SAW hatta balik kain tadi. Nabi SAW minta hak lain untuk memberitahu kepada dia bahawa dia tidak sudilah ambil barang dia, tidak. Tapi kerana ada sebab lah. Bukan dia mengembalikan tu mana kerana dia tidak sudi, tidak, ataupun kerana pandang hadiah dia tu tidak berharga, tidak. Sebab itu Nabi SAW minta hak lain, nak jaga hati dia. Yang kedua, orang yang bagi ni, bagi sesuatu, kalau orang kembalikan kepada dia pemberian dia tu, bukan dia minta ambil balik, tak apa hak tu, dia boleh ambil balik. Tidak makruh, tidak haram. Tapi kalau dia bagi ke orang, dia nak ambil balik, itu sampai ke peringkat haram pun boleh jadi ada. Boleh jadi haram. Itu yang kedua. Yang ketiga, iaitu segala perkara yang boleh melalaikan kita dalam sembahyang kita, molek kita, jangan ada benda-benda tu lah. Cari tempat yang tidak menyibukkan hati kita tu, mengganggu hati kita. Misalnya ukiran ke,
Ataupun hak comel lah, lampu ke gapo-gapo ke. Yang keempatnya boleh terima hadiah daripada sahabat-sahabat, kawan-kawan. Kita nak hantar hadiah kepada orang boleh juga. Boleh. Itulah mana kesimpulan yang dapat kita ambil daripada hadis ini. Lepas tu hadis seterusnya tu begitulah. Sekarang itulah dulu. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Astagfirullah. Minggu depan sini tak ada lah. Kita cuti minggu depan.